Baru-baru ini komposer M. Nasir berpendapat perlu ada perbincangan antara pihak-pihak terbabit isu antara kumpulan For You To See dan Man Senoi. Datuk M. Nasir atau nama sebenarnya Datuk Haji Muhammad Nasir bin Muhammad Sam, 67 tahun, percaya setiap individu yang terlibat mempunyai hak masing-masing dalam sesebuah karya. Namun menurutnya, pencipta lagu harus diberi keutamaan apabila melibatkan isu begini. Difahamkan M. Nasir mengulas perkara itu berhubung ke mulut antara penerbit Man Senoi dan isterinya Mama Rap yang menyuarakan ketidakpuasan hati terhadap penganjuran We For You To See Live In Concert kerana mempunyai hak terhadap 25 lagu nyanyian kumpulan terbabit. Tambahnya lagi, dalam mana-mana penganjuran acara konsert, pemilihan lagu seharusnya mendapat persetujuan pencipta yang merupakan pemilik sesebuah karya. Terdahulu, Man Senoi dan Mama Rap mempersoalkan penganjuran konsert kumpulan For You To See yang dikatakan dibuat tanpa perbincangan dengannya. Justru itu, mereka turut mendakwa tidak dihubungi oleh mana-mana pihak, termasuk penganjur konsert iaitu Jos Event, dalam meminta kebenaran untuk isu hak cipta lagu berkaitan dengan sound audio atau bahan rakaman yang menjadi hak milik Z-Man Productions. Untuk rekod, For You To See adalah artis rakaman Z-Man Production milik Man Senoi dan Ramziah. Bagaimanapun, hubungan ini terlerai selepas album kedua For You To See yang membawa ke mahkamah dan kemenangan berpihak kepada Z-Man Productions. Selain itu, hampir 3 dekad tidak melakukan persembahan berskala besar, kumpulan For You To See akhirnya memberanikan diri mengadakan konsert sulung yang bakal berlangsung pada 15 September depan. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga masalah antara kumpulan For You To See dan Man Senoi dapat diselesaikan secara baik dan profesional.